Selalunya customer dia akan tanya tau, okey, boleh ke saya mengurut masa period? Okey, sebenarnya memang ada juga pertanyaan macam ni kat saya lah. Okey, boleh je mengurut. Okey, cuma dia ada cuma ataupun dia ada tapi. Sebab setiap individu tu kan tak sama. Betul. Okey, kadang-kadang ada individu yang hari pertama hingga hari ketiga tu dia heavy flow. Jadi bukan apa, pernah jadi pengalaman dekat tempat kerja saya yang lama. Dia datang, dia seorang yang heavy flow. Jadi kan tak selesa bagi dia juga. Bila kita kan nanti kena tiarap, lepas tu nanti kita kena pusing ke depan. Jadi benda tu nanti susahkan dia juga. Dari segi kalau dekat makcik urut yang kita minta customer datang, selalu kan lepas 3 hari. Betul. Dia period. Betul. Sebab apa? Sebab dari segi kebersihan tu sendiri. Okay? Faham. Jadi kebersihan tu kadang-kadang bila itulah macam orang heavy flow tu, kebersihan tu kita kena jagalah kan. Dekat spa ni kan, kita benda-benda macam ni rasanya lebih personal kot kan. Betul. Boleh urut sebenarnya, tapi ikut individu lah. Cuma makcik urut kita minta customer datang selepas 3 hari. Cuma bila part bahagian perut tu janganlah kita dah buat yang dengan tekanan yang kuat.